Semakin dia berlari, semakin dekat bayang itu. Assalamualaikum kawan-kawan. Hai, welcome to TV PSS Sebama. Kawan-kawan, tahu tak tentang kisah hikayat Putera Arif dan bayang kesombongannya? Jom dengan saya cerita. Hikayat Putera Arif dan bayang kesombongannya. Alkisah tersebutlah suatu hikayat di negeri Seri Purnama yang amat sentosa. Bersemayamlah seorang putera bernama Putera Arif. Rupawan parasnya, tajam fikirannya. Namun, tinggi sedikit rasa bangga di dalam hatinya. Putera Arif terkenal sebagai pendekar muda yang tidak pernah kalah. Setiap kali dipuji, dadanya membungsung. Setiap kali dinasihati, telinganya tertutup. Pada suatu malam, ketika bulan mengambang penuh, Putera Arif keluar untuk berburu seorang diri ke dalam hutan larangan. Walaupun telah diingatkan oleh hulu balang tua, "Wahai tuanku, hutan itu menyimpan rahsia dan ujian." Putera Arif tersenyum sinis. Apa gunanya ilmu dan keberanian jika takut pada bayang sendiri? Tatkala jauh melangkah, kabus tebal turun menutupi bumi. Tiba-tiba muncul seorang lelaki berjubah hitam. Wajahnya serupa Putera Arif sendiri. "Akulah bayangmu," ujar lelaki itu. "Aku lahir daripada kesombonganmu." Setiap langkah Putera Arif diikuti bayang tersebut. Semakin dia berlari, semakin dekat bayang itu. Semakin dia marah, semakin besar bayang itu. Akhirnya, Putera Arif rebah keletihan. Dengan suara lemah, dia berkata, "Jika benar engkau bayangku, apakah jalan untuk aku bebas?" Bayang itu menjawab, "Rendahkan hatimu, akui kelemahanmu, dan dengarlah nasihat yang kau hina." Seketika itu, kabus pun hilang. Bayang lenyap tanpa kesan. Putera Arif pulang ke istana dengan hati yang berubah. Sejak hari itu, baginda memerintah dengan adil, mendengar nasihat orang tua dan merendahkan diri. Walau setinggi mana ilmunya, maka benarlah kata orang bijaksana. Keberanian tanpa rendah hati hanyalah kesombongan yang menunggu rebah. Tamat, itu sahaja cerita saya pada hari ini. Hikayat Putera Arif dan bayang kesombongannya. Terima kasih.